Boleh? Tak ada masalah. Saya pun tak tahu salah betul-betul. Okey, boleh tukar kepada Tuan Helmi. Okey, so betul lah Tuan Helmi cakap tu betul. Okey, tapi definition saya ni macam ni. Definition saya nak bagi you all faham adalah leverage ni bila you tahu, contohlah you dah buat sebulan RM10,000. You tahu ni, bila you boleh naikkan income you pergi RM15,000-20,000, tapi dia stuck dekat sini. Aku tak sempat buat benda ni lah. Contoh you all live. Okay, you all live. Okay, kalau tengok Tuan Syaki sekarang dia live recruit je. Tapi dekat belakang tu yang you all tak nampak, dia live untuk jual rumah juga. Tapi bukan dia buat. Dia dah upah outsource orang luar untuk livekan untuk dia supaya dapat leads tiap-tiap hari untuk jual rumah. Itu apa yang orang tak perasan. Sebagai contoh, okay, aku tahu aku boleh income aku boleh jadi RM10,000, boleh jadi RM20,000 ni. Tapi aku tak sempat nak WhatsApp. Okay, tak sempat nak WhatsApp. Okay, you boleh buat apa? You boleh ambil staff yang mana kerja dia, sebab you income dah RM10,000. Takkan nak ambil staff seorang bayar RM1,700, tak boleh, betul tak? Okay, ambil dia staff seorang, okay, tapi allocate setahun gaji dia, kalau ambil staff RM1,700, pastikan you ada darat 12. Supaya at least, tak adalah bulan depan tiba-tiba dia tak ada kerja ke kalau business drop kan. Okay, so you boleh, okay, disebabkan WhatsApp you tak handle, you boleh tambah leads, you boleh buat benda lain. Faham tak?